Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dan kasih kepada semua penonton nyanyi. Hujung tahun kian menjelma, musim bonus datang menjelma. Setahun sekali, tukar yang baru singgah All Gadget, pilihan terunggul selalu. Betul? Dekat All Gadget ni, pelanggan boleh dapatkan new phone secara installment, zero deposit, no need penjamin tanpa kad kredit. The most important adalah kena ada IC depan belakang dan latest payslip lah. Proses pun faster, kelulusan dalam 24 jam je. Itu pun kalau senang berurusan lah. Kalau yang jenis kejap tang ni, kejap tang tu, memang jadi lambat lah. Deretan smartphone di All Gadget memasuki ceras ini bagaikan ayam bertelur sebiji riuh sekampung. Di sini pelanggan bebas memilih, meninjau, mengendap atau merangkap mana-mana model smartphone. Tak perlu bayar phone segepuk, ansuran smartphone ada menepuk. Selain iPhone 17 series, Vivo X300 Pro yang bakal dilancarkan di Malaysia juga menjadi rebutan ramai. Kita dah buat submission lebih daripada 40 juta umat, malah lebih dari rakyat Malaysia sendirilah. Dan this month je dah ramai yang lulus ansuran. Lagi-lagi baru-baru ni kan iPhone 17 baru launching kan, so ramailah yang apply dengan kita. Ya, betul. Kita pernah serve artis, selebriti, influencer. Kita pernah serve Lisa Blacklist, Beyonce, Fatah Hati, dan baru-baru ni kita dah serve Bella Istilah dan Syed Sadis lah. Kitanya buat submission ni memang pandai. Reply cepat, berhati, besar. Hari tu ada je customer last minute cancel tu. Cik pergi gegak rumah dia, tanya awak hang cancel. Terus dia tak jadi cancel. Yo, kat sini seluruh rakyat Malaysia boleh apply 18 tahun hingga umur 60 tahun. Umur 60 tahun, dok 50 tahun. Hang kena kerja minimum 3 bulan dekat company yang sama. Gaji beroseh RM1,000. Lepas tu yang penting hang tak ada blacklist. Nama hang blacklist, hang memang payah nak apply. Tapi kita boleh cuba. Sebab kadang-kadang ada je yang dulu kita cuba nah. Tapi kalau high student, hang jangan risau. Yang alamat KL dengan alamat Selangor je boleh apply. Dari 18 tahun hingga 24 tahun lah. Hang bagi kat pelajar result SPM je. Bukan result exam je. Yang terkini tau. Bukan yang lepas-lepas, yang terkini. Terima kasih. Tak cukup senyum pun boleh bergetar. Selfie dulu. Kecil. Jangan fikir panjang. Tak cukup duit, usah kau gentar. Pakai dulu, bayar kemudian senang. Apa roja?